Sesungguhnya tak ada harganya kita di hari akhirat esok. Fayuqafu baina yadayillah, maka disuruh hang berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tu berdiri. Wa khawaltuk, aku dah bagi kuasa dekat hang di atas dunia dulu. Wa an'amtu alaik, aku dah bagi nikmat kepada hang di atas dunia dulu. Tuhan sebut balik. Famaza sana'ta, Tuhan kata hang buat apa dengan semua benda tu? Segala pemberian yang aku bagi, segala duit ringgit, segala kesihatan, segala kebahagiaan rumah tangga, segala benda yang aku bagi ke hang di atas dunia dulu, hang buat apa? Tuan, Allah ungkit balik di hari akhirat esok. Famaza sana'ta, Tuhan kata hang buat apa dengan semua benda tu? Segala pemberian yang aku bagi, segala duit ringgit, segala kesihatan, segala kebahagiaan rumah tangga, segala benda yang aku bagi ke hang di atas dunia dulu, hang buat apa? Wa an'amtu alaik, aku bagi nikmat dekat hang masa di atas dunia dulu. Tak ada manusia lain dapat macam mana yang hang dapat. Famadha sana'ta, hari ini aku nak tanya, apa hang buat dengan benda-benda tu? Fayaqul, jawab dia ni. Dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jama'tuhu wa sammartuh fataraktuhu akthar ma kana. Dia kata, ya Allah, segala pemberian, segala nikmat, segala apa yang Tuhan bagi dekat saya di atas dunia dulu, jama'tuh, aku himpun. Wa sammartuh, ya Allah, ya Tuhanku, segala pemberian yang kau bagi dekat aku dulu, semuanya aku simpan. Jama'tuh, aku simpan. Wasammartuh, dan aku kembang dia akan harta itu. Dijawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata lagi, farji'ni atika bih, ya Allah, dia kata, bagi saya balik sah atas dunia, saya nanti mai semua tunjuk bukti apa yang saya kata tadi. Manusia atas dunia dia fikir macam tu, sampai akhirat dia fikir macam tu. Dia terlupa kata hari akhirat ini nama dia yaumul jaza, hari balas. Bukan hari kita nak buat amal. Hari akhirat adalah hari pembalasan. Tidak ada lagi peluang untuk kita nak buat apa-apa perbuatan. Hari itu hari pembalasan. Allah nak tengok rekod kita, Allah nak balas. Hang syurga atau neraka. Bukan cerita nak main nak tunjuk. No, itu bukan cerita dia, bukan masa dia.